Saya dibesarkan dalam family mak saya ni memang garang lah. So memang dari kecil memang kerja kita belajar je. Macam tu lah sampailah masuk sekolah menengah habis SPM. So masa habis SPM, cita-cita dulu tak adalah nak jadi doktor gigi, tak nampak bayang pun. Tapi cita-cita doktor gigi ni adalah cita-cita mak. Bila kita fikir balik jadi doktor tu macam menarik juga kan. So sampai kat Mesir, kita mula-mula awal-awal tu rasa macam beratlah sikit nak jadi doktor gigi ni kan. Banyak nak belajar dari kecil sampai ke besar, belajar tak sudah-sudah. So bila duduk kat overseas ni rasa macam nak main lebih. Malas dalam belajar kan. Ini banyak main ni. So kiranya Dr. Fee gelarkan diri Dr. Fee sebagai seorang yang kuat bermain lah. Tak sampai kat universiti tu dah jadi rebellious sikit. Oh, rebellious. So sebab parents is not around. Sebab Oh, parents tak okay. ada, So tu dah journey jauh. dia, Journey Okay. perjalanan dia. But actually itulah Allah dah takdirkan Fee berada di Mesir untuk belajar, jadi kurang sikit hiburan kat Mesir ni. Jadi alhamdulillah akhirnya jadilah doktor gigi.